Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih kerana memilih amal untuk penerbangan anda ke Tanah Suci. Keselamatan anda adalah keutamaan kami. Sila berikan sepenuh perhatian ketika kami menerangkan tata cara keselamatan di dalam pesawat ini kerana ia mungkin berbeza dengan yang lain. Untuk memastikan tiada sebarang halangan di lorong, kawasan pemisah dan pintu keluar, letakkan bagasi di penyimpanan di atas atau di bawah tempat duduk di hadapan anda. Aktifkan mod penerbangan di peranti anda. Padam dan simpan semua peranti elektronik bersaiz besar semasa pesawat bergerak, berlepas dan mendarat. Mengecas pada ketika ini adalah dilarang. Jika peranti elektronik anda terjatuh di antara tempat duduk, dapatkan bantuan anak kapal. Tegakkan tempat duduk dan turunkan penyandar tangan. Buka tingkap dan letakkan meja anda di tempat asal ketika pesawat berlepas dan mendarat. Pasangkan tali keledar dengan memasukkan hujung logam ke dalam kepala tali keledar. Tarik hujung ikatan untuk mengetatkannya. Untuk membuka, lepaskan pelekap logam. Pastikan tali keledar sentiasa dipasang dan boleh dilihat oleh anak kapal walaupun tanda isyarat tali keledar dipadamkan. Tali keledar untuk bayi juga tersedia di pesawat ini. Sekiranya berlaku pendaratan atas air, jaket keselamatan boleh didapati di sini dan di sini. Keluarkan jaket keselamatan, sarungkan dari kepala, pusing pita keliling pinggang, pasangkan pita plastik dan ketatkan ikatan. Sentak penarik merah untuk menggelembungkan jaket hanya apabila anda keluar dari pesawat. Tiup corong untuk menambah angin. Lampu akan menyala apabila terendam di dalam air. Tiup whistle untuk menarik perhatian. Pakai jaket anda terlebih dahulu sebelum membantu orang lain. Jaket keselamatan untuk bayi juga turut disediakan. Jika tekanan dalam kabin berubah, corong oksigen akan keluar dari panel di atas tempat duduk anda. Pastikan anda duduk dan tarik corong untuk mengaktifkan bekalan oksigen. Serkutkan corong pada hidung dan mulut, tarik pengikat kepala dan bernafas seperti biasa. Pastikan anda memakai corong terlebih dahulu sebelum membantu orang lain. Jika berlaku pendaratan kecemasan, anda perlu tunduk seperti ini atau ini sehingga